Scam dalam perkhidmatan delivery ni guys memang tak dapat dipisahkan. Daripada dulu, kini dan selamanya dah memang ada orang yang kena scam dan selalu kena scam. Ataupun nyaris-nyaris kena scam dengan scammer-scammer dekat luar sana tu. Okey? Dan aku tak tahu kenapa golongan scammer ni selalu target golongan-golongan P-hailing ni untuk buat kes-kes scam ni. Sedangkan rider-rider ni bukanlah banyak duit sangat pun. Okey? Bukanlah ada income yang tinggi sangat pun. Just dapat satu hari pun 100 kan. Tak sampai 100, kadang-kadang 100.5 macam tu je. Tapi tetap menjadi sasaran golongan-golongan scammer ni. Mungkin senang kan nak tipu kot golongan-golongan rider ni, right? Ada yang memang betul-betul jaga, ada yang betul-betul care pasal benda ni tapi tetap kena scam juga. Okay, so dalam video kali ni guys, aku nak kongsi dengan korang satu cerita daripada seorang uncle ataupun seorang Grab driver yang mana dia nyaris-nyaris nak kena scam dengan scammer ni lah yang minta dia yang call dengan dia dan minta dia untuk pergi keluarkan dia punya modal dan belilah apa-apa barang yang dia nak tu. Okay, so aku akan kongsikan dengan korang video ni. Jom kita pergi tengok kronologi kisah dia ni. Sekarang ni kan saya suruh abang beli dekat abang pick up tu, beli barang dekat Gigi Mart. Gigi Mart, beli apa tu? Beli mineral water 2 botol. Sama tos and go pin 100. Nanti kan saya bagi cash lebih, total payment 160. Apa 100 beli apa? Tos and go pin bang. Cross dopin itu apa? Toa apa? Tos and go pin. Tas and go pin. Ya betul, 100. Nanti kan saya bagi cash lebih kat abang 160 macam tu. Tak tolong sangat bang Bila dah beli, hantar barang tu dekat hospital saya tunggu dekat lobby. KK sana boleh beli ini Ini toa apa? Boleh bang. Okey, boleh. Abang cakap je dekat orang gigi tu, beli mineral water 2 botol sama tos and go pin 100 Habis hantar sana hospital besar sana. Mana jumpa awak? Nanti jumpa dekat lobby yang dekat tengah-tengah tu bang. Awak bayar saya 160. Habis saya sekarang kena pakai cash berapa keluar wang? 100 dalam 110 lah bang. Campur air. Ya, campur air tu 110. 110. Awak boleh TNG saya tak? Awak bayar saya dulu. Saya baru ada wang belikan lah. Saya tak ada. Saya pegang cash je sekarang ni bang. Tak tolong sangat guna duit abang dulu. Nanti saya bagi cash lebih tu. Janji. Tak tolong sangat. Sebab orang saya tengah sakit. Ini macam QR Pay boleh tak? QR Pay bank. Saya bagi account lah. Abang nak bagi dekat saya Tak. Saya kasih saya punya QR code lah ke saya kasih bank account lah. Awak masuk, saya tolongkan semua lah. Saya boleh buat. Sebab tu saya sekarang ni tak ada. Saya pegang cash je sekarang ni bang. Ada cash je dekat saya sekarang ni. Ini macam Bila ada bank takkan saya nak beli tos Ingo tu bang. Awak tolong sangat abang. Janji saya bagi cash lebih kan 160. Sebab orang saya tengah sakit dekat sini. Tak tolong sangat bang. Tapi saya pun tak ada cash lebih lah. Tak cukup wang belikan. Abang ada cash berapa sekarang ni? Saya agak-agak 50 je. Driver tak ada banyak cash. Bawa tak ada banyak cash ni lah. Sekarang 50 cukup tak bang beli duit abang tu, total duit abang tu kan cukup tak beli tos and go pin 50 sama mineral water 2 botol. Habis pin saya macam saya pegang dulu sampai sana bagi awak ke apa? Saya terus beli terus transfer apa ke apa? Tak perlu. Nanti kan tos and go pin tu bisa digunakan bila abang dah bagi dekat saya, dah abang hantar kat saya macam tu. Okey, tak tolong belikan tos and go pin 50 sama mineral water 2 botol. Ke saya recommend awak booking itu apa Grab Mart boleh lah. Hello. Saya Grab Mart. Saya Grab driver ini. Okey, saya nak minta tolong sangat dekat abang tu kan. Nanti saya bagi cash lebih 100 macam tu bang. Tak tolong sangat.
Saya tak ada lah. Saya sini tak ada wang lah. Tak cukup wang. 50 saja ada. Tak apalah. Awak cancel ini job. Saya recommend. Tak. Beli 50 je tak apa. Tak. Awak booking Grabmark. Beli 50 je tak apa. 50 je tak apa. Booking Grabmark. Faham tak? Saya cakap. Saya tengah sakit bang. Tak tolong sangat. So bila bang risau saya bagi IC saya bang. Saya tak ada ini macam mail service lah. Kalau awak wang sampai dulu, saya boleh lah. Saya bagi 1,000 nanti. Saya cubalah satu kali, tolonglah. Kalau awak wang bagi saya. Kalau tak ada, saya memang tak ada ini macam mail service. Cash by hand bang. Saya bagi cash by hand. Hah? Yalah, tapi belum mau ada wang dulu. Saya baru buat ini job. Tak ada wang macam mana buat? Awak ke awak cari driver lain lah. Cari driver lain lah. Ya, abang sering kentut enggak sekarang ni? Hah? Apa tu? Kentut. Kentut je lah apa? Tak faham lah. Kentut tu macam ni bang. Tak lah. Ke awak cancelkan, awak cari driver lain lah. Tak nak. You cancel je sendiri. Saya tak nak. Saya dah pusing sangat kalau saya tengah sakit. Lagi mau saya cancel lah. Awak booking 6-seater tapi awak bukan kat orang, awak suruh saya beli barang lah, air lah, apalah. Habis saya tak ngam. Saya tak ngam, awak kena cancel lah. Bukan salah saya. Abangnya cancel. Bukan salah saya, buat apa saya cancel? Ya sudah, saya tak nak pun. Ini macam saya suruh itu apa, center cancel boleh? Saya call itu Grab center. Boleh? Ayo, macam-macam hal lah. Bodoh lah scammer ni, cakap bodoh, serius. Ni satu scam yang biasa kita nampak dekat dalam apps Lalamove, okey? Yang mana order, minta beli barang, dan macam biasalah, okey, umpan dia nak bagi tips ekstra kepada driver ni. Dan job scam macam ni bukan biasa kita nampak dekat Lalamove je, okey? Tapi dekat aplikasi lain pun kebanyakan memang dia orang akan cuba nasib untuk dapatkan mangsa-mangsa scam ni, okey? Contohnya macam si inilah, okey, driver tadi tu yang nyaris nak kena scam. Tapi nasib dia seorang yang smart, okey? Dia seorang yang boleh berfikir dengan waras kan. Dia tak terima job tu, dia tak proceed job tu untuk pergi beli barang dengan customer dan pergi hantar dekat dia, okey? So benda tu memang sangat berisiko dan memang aku cakap 100% job ni adalah job scam. Okay? Korang pun boleh dengar siap nak tambahkan bagi 1,000 dan macam-macam lah benda-benda ayat-ayat mengarut yang dicakap dengan driver ni tadi. Okay? Bagi aku, kalau aku senang je kalau aku dapat job macam ni. Okay? Kalau dia cakap dekat dia memang tak ada duit nak transfer lah kan. Sebab kita nak beli barang dekat dia tapi dia ada cash by hand je. Bagi aku senang je. Kalau nak proceed job macam ni, kita pergi je. Kita cakap dengan dia, okey tak apa. Saya akan pergi dekat tempat awak, saya akan ambil duit cash daripada awak, saya pergi beli barang. Kita cuba cakap dia macam tu. Kita tengok dia cakap apa. Apa dia punya reason pula. Okay? Dia tak boleh ngelak lagi dah. Alright? Awak tunggu dekat hospital tu, saya sampai, awak bagi awak punya cash, saya pergi beli barang. Okay? Awak bagilah segala tips yang awak janjikan tu, bila saya dah settle job ni. Alright, kita tengok apa pula reaction dia. Bagi aku senang je kan. Kalau kita nak perangkat balik scammer ni, kita buat ayat dia macam tu. Tengok. Okay, sama ada dia betul-betul nak kita tolong dia ke, ataupun dia just main-main. Kan? Biasanya orang-orang yang jadi semacam ni, kan, dia sebenarnya more kepada scam lah. Okay, more kepada main-main. Kan, dia gunakan apa. Bagailah ayat-ayat, kata-kata yang membuatkan kita ni percaya cakap dia. Okay, contohnya macam tadi tu. Kan, ayat kesian buat dia punya wife sakit dan sebagainya. Careful jugalah kan kepada semua yang buat perkhidmatan P-hailing ke, e-hailing ke. Okay, scammer tu sentiasa ada je dekat mana-mana. Right? So korang kena smart lah. Jangan proceed mana-mana job yang minta kita keluarkan cost dulu. Okay, kalau dia tak nak payment ataupun dia tak nak bayar dulu cost yang kita kena keluarkan untuk beli barang dengan dia, better cancel lah. Okay, walaupun tips dia janjikan tinggi kan, beribu-ribu sekalipun, tolonglah jangan proceed job-job yang macam tu. Okay, sebab risiko sangat-sangat untuk korang ambil. Okay, risiko dia apa? Risiko dia kena scam lah, korang punya duit akan hilang dan dia pun akan gone, kita pun tak tahu ke mana. Walaupun dia janjikan nak bagi IC dan sebagainya,
benda tu boleh tipu guys. IC tu banyak dekat Google pun boleh dapat. Lagipun aku rasa mana-mana company pun tak ada sediakan servis yang macam ni lah, okay, yang beli barang dulu, keluarkan duit dulu, dahulukan duit dulu kan, nak tunggu dia bayar balik. Aku rasa kebanyakan apps tak ada menyediakan dah servis-servis yang macam tu. Okay, sebab kebanyakan adalah job-job scam je daripada scammer-scammer ni yang buat kerja-kerja macam tu. Okay, alright, so aku rasa tu juga video yang aku nak kongsikan kali ni. Harap bermanfaat dan harap memberikan pengajaran juga lah kepada kita semua. Okay, yang mana yang buat job-job delivery, hantar barangan ke, hantar penumpang ke, okay, sentiasa berhati-hati kerana scammer banyak sangat-sangat dekat luar sana tu. Okay, so aku rasa tu juga. Kalau korang belum subscribe, jangan lupa guys tekan subscribe dan tekan like button dekat bawah tu. Okay, jumpa lagi aku di video. Assalamualaikum guys. Bye.